Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Pada Al-Quran kelebihan surah-surah pendek. Hadis 4. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, ada satu surah dalam Al-Quran yang terdiri pada 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada seorang pembacanya sehingga ia diampunkan. Surah itu adalah surah Tabarakallazi, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, ada satu surah dalam Al-Quran terdiri pada 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada seorang pembacanya sehingga diampunkan. Surah itu ialah surah Tabarakallazi, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Tentang surah Tabarakallazi juga ada satu ayat yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, hatiku mengkedaki supaya surah ini berada dalam hati setiap orang beriman. Mengikut satu hadis lagi, seorang yang baca surah Tabarakallazi dan Alif Lam Mim Sajadah di antara solat Maghrib dan Isyak adalah seorang yang berdiri sepanjang malam Lailatul Qadar. Ada diberitakan juga bahawa jika seorang membaca kedua surah ini, 70 pahala akan dituliskan untuknya dan 70 dosa akan dijauhkan daripadanya. Mengikut riwayat lain, jika seorang itu membaca dua surah ini, dituliskan untuknya pahala yang menyamai pahala ibadat pada malam Lailatul Qadar. Ini juga disebutkan dalam kitab Mazharul Haq. Imam Tirmizi rahmatullahi meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, sekumpulan sahabat radhiyallahu anhuma telah mendirikan kemah di suatu tempat tanpa mengetahui bahawa di situ terdapat sebuah kubur. Tiba-tiba mereka yang mendirikan kemah itu mendengar seorang sedang baca surah Tabarakallazi. Mereka datang dan menceritakan peristiwa itu kepada Nabi SAW. Baginda SAW menerangkan bahawa surah ini akan menjamin pembacanya daripada azab Allah SWT dan menjamin keselamatannya. Sayyidina Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW tidak akan pergi tidur sebelum membaca surah Alif Lam Mim Sajadah dan surah Tabarakallazi. Hazrat Khalid bin Madan rahmatullahi berkata bahawa ada satu riwayat telah sampai kepadanya yang mengatakan bahawa ada seorang penulis besar yang selalu membaca surah As-Sajadah. Dia tidak pernah membaca surah lain. Surah itu telah mengembangkan sayapnya ke atas orang itu dan memohon kepada Allah SWT, wahai Tuhanku, orang ini kerap kali membaca daku. Syafaat pada surah ini diterima oleh Allah SWT, maka kerana itu diperintahkan supaya setiap dosanya digantikan dengan pahala. Hazrat Khalid bin Madan rahmatullahi juga telah meriwayatkan bahawa surah ini akan merayu bagi pembacanya dalam kubur dan berkata, ya Allah, jika aku ini berada dalam kitabmu, maka terimalah syafaatku. Jika tidak, hapuskanlah sajdaku pada kitabmu. Surah ini akan muncul dalam bentuk seekor burung, mengembangkan sayapnya ke atas mayat itu dan melindungi mayat itu pada siksaan kubur. Hazrat Khalid bin Ma'dan rahmatullahi juga berkata bahawa semua kelebihan ini di atas adalah juga untuk surah Tabarakallazi. Hazrat Khalid bin Ma'dan rahmatullahi sendiri tidak akan pergi tidur sehinggalah beliau membaca kedua-dua surah ini. Hazrat Taus rahmatullahi berkata kedua-dua surah ini mendatangkan 60 ganjaran yang melebihi setiap surah lain dalam Al-Quran. Siksaan dalam kubur bukanlah satu perkara yang ringan. Setelah meninggal dunia, kubur ialah perhentian pertama yang seorang itu mesti lalui. Apabila Sayyidina Uthman radhiyallahu berdiri di atas sebuah kubur, beliau akan menangis dengan hebatnya sehingga janggut beliau dibasahi air mata. Seorang telah bertanya, Tuan tidak akan menangis sebegitu rupa jika ditanya tentang syurga dan neraka, sebagaimana Tuan menangis ketika berada di dalam kubur. Beliau menjawab, saya telah mendengar daripada Rasulullah SAW bahawa kuburlah tempat persinggahan pertama untuk menuju ke akhirat. Siapa terselamat pada azab kubur, peristiwa-peristiwa selanjutnya akan mudah baginya. Sementara siapa yang tidak selamat pada azab kubur, ujian-ujian yang akan datang lebih sukar lagi. Saya juga mendengar bahawa tiada satu keadaan pun lebih menggerunkan pada keadaan yang ada di dalam kubur. Ya Allah, peliharalah kami pada keadaan tersebut dengan kurniaan dan anugerah-Mu. Amin. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya amanah haifin, amina minan akhaf, ya amanah haifin, salimna minan akhaf, ya amanah haifin, najina minan akhaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.